Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kepada anda yang belum subscribe, please subscribe. Thank you support. SARA untuk semua. Kerajaan Madani terus menambah baik sumbangan asas rahmah SARA supaya bantuan bukan sekadar diberi tetapi benar-benar dirasai oleh rakyat keseluruhannya. Lebih menyeluruh, lebih berkesan, lebih dekat dengan rakyat. Inilah ikhtiar berterusan untuk meringankan beban, memelihara kebajikan dan memastikan kesejahteraan isi rumah di seluruh negara terus terjamin. Sumbangan Asas Rahmah SARA untuk semua 2026 RM100 untuk setiap rakyat dewasa akan dikreditkan hari ini ke MyCard. Tempoh penggunaan 9 Februari sehingga 31 Disember 2026. Penglibatan kedai runcit kecil juga ditingkatkan kepada 10,000 menjelang akhir tahun. Berita baik kepada rakyat, kategori barangan SARA diperluaskan merangkumi makanan sejuk beku, frozen food. Sumbangan Asas Rahmah SARA untuk semua 2026. Jumlah keseluruhan barangan SARA boleh dibeli kini ditingkatkan kepada 140,000. Semoga informasi ini memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.